Hello, welcome back to the Bro Code Podcast. Welcome back. With your host, I'm Hairul. I'm Rich. I'm Zulas. Here we go. The bro code. Yeah, we chill, Laugh and share a load. Bro code, bro code. The bro code. Reds, Zulas. Harold. Let's go. Bro code. The bro code. Talk about the world, Everything we know. Bro code, bro code. The bro code. This is the place. Welcome to the show. Welcome to the show, everybody. Yes, selamat datang. Kita berjumpa lagi ke episod kita yang sekarang ini. Lupa kan nombor berapa? Betul. Dia kan 58. Oh, ingat baik ya. Ya, 58. And kita dah sampai ke episod 58 kita. Yes. Jadi all yang masih setia, yang bertambah-tambah lagi follower kita ni. Asal? tak, aku tengok kau je. Oh, tengok aku tak terkejut nampak. Ya, aku ada salah episod ke. So kita ucapkan ribuan terima kasih kepada you all masih follow dan juga share kita punya podcast, kita punya Spotify dan juga kita punya YouTube. And again, kita punya social media is coming very very soon. Sejak Januari. Sebelum Jun. Yes. Dia akan extend lah. Hopefully tak ada Jangan. Dan okay, satu je lah nak tanya korang. Selama kita buat podcast ni, okay, apa korang punya perasaan? Walaupun okay lah, ini terus terang, walaupun kita punya view tu belum banyak compare to ada podcaster, kita punya likes pun tak ada sehebat orang-orang lain punya podcast. Betul. Tapi apa korang punya feel, apa korang rasa bila kau buat podcast lah, Zul? Maybe Zul tanya Zul. Aku dulu. Selamat saya jawab. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Amin. Ustaz. Okay, apa ni, tak, aku rasa lepas buat podcast ni, aku rasa kenal korang lebih banyak lebih dalam mendalam. That's one. And aku suka because aku rasa Melayu aku improve juga. Alhamdulillah. Melayu aku improve. Tapi campur kau sikit, Melayu kurang sikit jadi macam balance then dengan Korang sempat dia lah. then aku rasa kalau I mean doing this podcast kan, kita memang plan untuk do it slowly lah. Tak nak macam terlalu laju, pelan-pelan dulu, chill, and then we finding our niche, apa yang kita pendengar kita suka, and we try a lot of things. In fact, kita ada lagi plan lagi nak buat macam benda lagi just to see apa yang fan, apa minat kita suka. Betul? Pendengar lah, bukan peminat, pendengar kita betul. Apa blender? Yang tu Tak boleh bilang Okay. nak bilang Off, Okay. apa? Kalau Off air. Off air. Okay, Rul. Apa question dia? So selama kita buat podcast ni dah masuk episod 58. Selamat kita buat podcast. Selamat ke tidak? Selamat masih belum dengar lagi tengok podcast. Okay lah, macam Zul cakap, kita actually dia tak nak laju-laju. Actually aku nak laju. Oh, kau nak laju? Aku nak laju. Aku nak actually sekarang kita dah ada 130 episod. Okay. Laju tu. Laju. Tapi tu tak important. View penting. Ya, betul. View, follower kita, subscriber kita tu yang best lah. Tapi tu aku macam fun lah. Kira every week kira macam an outlet untuk macam relax. Ya. Kan macam udah Macam lepak baru lepak time untuk lepak sekarang betul. Dan itu je lah untuk aku kira macam have fun. Kira whatever comes after that, then comes after that lah. InsyaAllah. Tapi macam ada panas sikit lah. Betul. Tak, pasal Rasa panas sikit lah. Bukan asal ada orang dia macam gitu tau. podcast kita panas. Aku rasa macam panas. Dia macam nyari ada extra Tak, heaty. dia tutup fan tu terus. Tutup terus. Asyik. Dia bukan tutup. Oh, mungkin Kejap lagi Ada berapa cara. ni? mungkin. Aku tertutup terus kot. Ada cara. Kalau aku salah setting Ni dah macam ni lagi lah. Berpeluh balik Pelih-pelih. Okay, tak apa, kau betul. Jadi apa yang aku tanya ni, kerana ramai yang kita tengok compare to ada podcaster ni, diorang dah banyak view, dah banyak subscriber. Kalau setengah orang, aku tu banyak podcast yang buka tutup mungkin tak boleh tahan. Kerana apa? It's not an easy job. Pertama, setting dia. Kedua, untuk berjumpa, kita sacrifice the time lah. Kita nak tutup apa? Tutup apa? Kita tutup lah. Tutup Lepas tu next month kita buka podcast baru. Betul? Buka tutup. Terus nama lain. Tukar-tukar untuk dapat dia punya nama dia, mungkin nama tu Nama dia. mungkin nama tu. Tapi in end of the day, untuk aku, kita dapat berjumpa, dapat bersembang, dapat berbual, dapat luahkan perasaan kita, dapat
juga kasih tips-tips yang ada, mungkin yang ada yang dapat belajar apa yang kita sharing tu semua tu yang Betul. aku rasa best lah. Kau dapat makan nugget? Tu penting. Yes. Hari ni Aku ada. lupa. Tadi tak keluarkan Hari ayam. ni tak ada. Ada. Hari ni tak ada. Tak ada. Lupa nak keluarkan je. Second half Tak, dah masak. Tinggal nak keluarkan je. Teh tarik. Dari aku dah kenyang. Teh tarik tak ada. Dari aku dah kenyang gila. Pasal kita rushing Padan lah. Rushing. Dah kenyang. Kalau tak, campur agas ada. Kalau tak dah minta lah. Okay. Dah habis. Dah habis tu Belum je. ada nak berbual lagi lah. Oh ada. Oh apa-apa. So itulah, jadi aku yang aku, kenapa aku tanya ni, kerana apa, di sini kita nak Apa tu? berkongsi telanggar ni. Berkongsikan tips. Tips ataupun kita nak kongsi, kita nak sharing. And today kita ada sharing tentang the latest news Apa dia? tentang apa tu dia panggil tu? Apa dia? Cross border taxi. Oh, okay. Yeah. Aku pun rasa aku banyak baca artikel sekarang, baca threads, baca Mothership, pada semua plan B. Aku baca semua ni pasal aku nak tahu what's the latest upcoming topic. Tu pada aku lah. Dulu aku tak baca sangat. Dulu aku macam scroll TikTok je banyak. Okay. TikTok. Dia keluar kat TikTok juga apa? TikTok aku yang semua joget banyak. Tak tahu asal lah. Mungkin kau penari dulu. Oh mungkin. Mungkin. Dulu aku pernah baca penari tu. Sekali Apa? lah. Satu hari aku penari. Tengok sikit Kau video. terpaksa. Ada tak video Tak ada lah. Terus tak ada. Dulu tu bila? Kasih 3 likes lah. Baru kita release the video. 3,000 Selamat lah. 3,000 like. 3 je. Kita 3 like dah settle lah. 3 pun susah. Ada betul. Tak, tapi serius dia ada macam kena buat macam shampoo rambut orang kat depan. Tapi it's a dance tapi macam Asal shampoo rambut orang? dia macam contemporary ke apa, macam modern ke tak tanya. Tapi macam dia Malay dance tapi macam kena buat gitu lah. Aku tak tahu Kau lah. dulu kira MLDDS apa? Malay Aku MCG, Malay Culture Group. MIC. KY. MOUSC. Jangan buat lagu lagi lah. Lagi terus lagu zombie dah viral Itulah. dah ada music lagi Dah famous lah lagu tu. Sekali Orang belum tahu saya episod belum release. Belum ke? Belum lah. Tak, pada kita release ni dah release lah. Okay. Takkan baru release. Betul. Takkan sekarang kan? Confuse kejap. Betul lah. Kau macam test Queen Max Dah macam tengah buat live pula. Betul lah. kita buat live lah tadi kat TikTok. Tapi tiga-tiga seorang-seorang tapi kita tiga join Kotak TikTok. dalam kotak. Masuk dia punya kotak lah kira. 3 different kotak. 3 different kotak. Live TikTok. Dengan satu guest siapa lah yang free. Boleh. Boleh. Ah, Boleh try lah, boleh try. Kau pernah buat live kat TikTok? Tak. Kau pernah? Pernah. Oh baik. Baik tu apa? Baik lah, pernah experience lah live. Pernah experience sama je, macam berbual je. Oh, Tapi actually kita buat live 3 kotak tapi semua dalam studio. Bukan Duduk sendiri ujung-ujung. Kau duduk sana, kau duduk sana. ada echo so nanti. Tu lah aku. Okay. Tapi apa macam kalau aku tengok kadang-kadang dorang macam tak ada topik kan. Dorang diam je. Empat-empat semua senyap je. Betul, ada yang tengah buat benda lain, ada yang tengah cuci tangan, ada yang pergi toilet. Tapi tu apa motif dia? They just Diorang want nak the interaction. hours. Diorang Oh, dia ada macam kalau Timing. top apa kan, Untuk top apa? likes lah, dapat likes, dapat ni, dapat, rose. betul. Lepas tu TikTok akan pushkan diorang punya algorithm bila diorang dah hit the certain hours of live. Dia ada the requirement lah untuk get more FYP lah kira dia panggil. Kau dah, baik, kau dah berapa ni? Berapa Dah berapa lama aku tak buat live dah. berapa jam alive? Live dah 24 jam lah setakat ni lah. Oh, baik. Sekejap ya, baru 24 jam dah. Sebelum tu tidur. Umur dah 48. Sebelum tu tidur. Kita buat live tidur lah. Jom. Kita buat live tidur. Tapi live tidur je. Ada. orang Ada. Ada. bayar sih. Okay, boleh? Kita buat. Dia bayar untuk tengok kau gambar apa? Kita tengok tidur video duduk. Tidur duduk lah. Tidur baring tak payah. Tidur duduk je. Tidur tu aku pernah nampak dekat Expo, dia kerja dia tidur kat atas mattress. Expo. Dia model untuk tidur je. Jadi Kita boleh confirm. aku tengok kerja senang je. Ya, aku nak juga. Dia baring je. Ada berapa? Perempuan berapa? ke lelaki? Perempuan. Dah mesti dia lawa-lawa, dia baring, kira nak Lawa, stack cute betul. lah. Kalau lelaki dengkur gitu, Kira orang tak nak beli je. Per hour bilang. Tak lah, Lagi buku orang laku. beli. Oh tu Syok lah. Syok. Deep sleep. Betul. Betul. Tu yang important Kau for the guys. beli bilang dorang sikit. Panggil lelaki, panggil macam kita lah. Tiga-tiga. Confirm orang beli sih. Kita buka company mattress lah. Kita employ diri kita sendiri. Dah busy, leceh. Habis siapa nak jual kalau tiga-tiga tidur? Tak ada Orang bagus lah mattress ni. Tak ada tapi macam beli lah. Tak lupa. Sleep. Terlupa. Orang ambil sendiri lah, self service. Angkat kita kali. Angkat tu jalan. Company tu untuk kita buat live, untuk kita dapat view, untuk kita dapat Tidur. monetize. Idea baik lah. Tu je. Okay, siapa nak kita jual mattress 100,000 like.
Yeah. Okay, Tak ada cerita tak. $100,000 lah. And then back to the topic of the cross-border taxi tu. Yes. So apa pendapat korang? What is the actually? Kita fahamkan dulu apa benda yang the recent government punya announcement tu about this cross-border taxi tu. Maybe Airo boleh share sikit? Tak boleh. Sikit lah. Nak tahu 20 sen lah. Diorang nak kasih kau 3 like ni. Nak tahu 20 sen? 3 like. Okay, 3 like sekarang. Baru Airo share. Okay. Okay dah. Okay dah. Laju pun. Dah 4, dah 5, dah 6. Dah 10. Cepat. Dah 200. Laju. Okay, aku rasa tu aku punya understanding is kira dorang ambil, kau boleh book Grab app and from Singapore kalau kau nak pergi JB, dorang ada certain drop off tak salah aku within JB. Tapi kira kau balik, kau ambil daripada Malaysia, jadi kereta Malaysia lah. Okay. Hantar kau sampai anywhere in Singapore. Pergi anyway, JB, JB ada certain stop. Pasal kalau tidak kau minta jauh-jauh dah busy je. Tak pergi ni apa Melakanya border. Air hitam mana ya? Itu dah jauh sih. Tu dulu saya rombongan mak-mak pergi air hitam. Ataupun pergi yang ni lah. Tapi asal dia tak charge macam kirakan kalau kau nak pergi air jauh-jauh lah, Melaka apa, kau based on the harga lah. Ya, distance and harga lah. Tapi aku rasa dah fixed price lah. Ni kira aku rasa ni the first phase lah diorang buat. Maybe kalau tak nanti kita check dengan Minister of Transport lah. Atau dah sampai sana diorang continue lah Grab buat tak boleh Singapore yang kita. Tak boleh. That means kira ada one way lah. Tengok that time aku tengok yang apa, ada satu Straits Times ke mana tak, ada satu outlet lah diorang try pergi dengan balik. Dia pergi during pukul 10 pagi, balik pukul 2 tengah hari. Best apa? Aku kerja juga. Kerja part of kerja apa? Part of kerja dia lah. Baik apa? Dia kira news agency mana aku dah lupa. Aku rasa Straits Times lah. Not sure. Jangan quote aku lah. Apa ni tak, tapi okay, dia macam evolve lah. Dulu kalau ingat kat Lakin ada apa tu? Pak Wanca. Itu illegal lah. Tapi kalau taxi tak illegal lah. Dia actually mana boleh cross border. Maksudnya taxi boleh kan? Tapi taxi boleh. Taxi boleh. Tapi taxi macam boleh. Pak Wanca dia ambil kira kereta. Kereta tak boleh. Okay. Private tak so boleh. all this while actually yang legal, yang dari dulu sampai sekarang legal is taxi aja. Taxi je, yes. Pun taxi yang macam tapi boleh masuk jauh kan. Diorang daripada JB, diorang kena drop dekat Queen Street tak salah aku. Betul. That's the only place. Taxi punya tempat tu. That's the only place. Aku nampak. So that's the reason lah diorang bring up yang. And the other side Lakin lah. Yes. Lakin Coffee betul. Lakin lah, bukan Lakin Coffee. Diorang dah franchise tu. So that's the problem bila yang apa illegal cross border taxi menjelma. Pasal orang nak convenience, nak kira daripada JB nak sampai depan blok kat Sengkang. Tak nak turun Queen Street. Nanti dah leceh kan. Betul. So that's where tu yang Velfire mah keluar. Yes. Dah banyak pun dah dekat diorang punya compound. Yang 10 seater tu apa? 10 seater tu bagus Apa? 10 seater tu. Starex. Bukan Starex. Starex lah. Starex 10 seater. Dulu 10 seater 10 orang pun masuk sumbat dalam. Baik lah. Kalau pergi macam jemputan kahwin apa, 3 family sumbat dalam 10 satu Starex lah. Very comfortable. Kalau tak ada luggage okay lah. Banyak pun orang Singapore order kan, macam orang call Lisa yang apa Starex. Malaysian, diorang provide this service, diorang datang Singapore hantar pergi Malaysia. Kira direct tak boleh lah. Direct tak boleh lah. Even kalau diorang register, that means diorang from Malaysia to Singapore. Tapi diorang pick up from Singapore, that's the problem. Tapi kira diorang kacau PHB rice bowl lah. Tapi diorang skill gila tu. Lalu aku tengok diorang drive kan, terus potong all the way masuk balik. Diorang ada macam walkie-talkie kat causeway lah. Diorang ada walkie-talkie, then bilang kawan dia, okay, clear. Tak ada polis. Okay, jaya, terpotong all the way sampai ujung. Kawan dia kasi masuk. Probably lah. Kalau tak selalu aku tengok nanti bus horn lah apa semua, lepas tu nanti polis datang. Tak, ni memang diorang dah plan. Diorang macam dah walkie-talkie, siapa kat depan, siapa kat belakang. Probably lah. Masuk. Okay, masuk. Probably. Dah automatic lah. Jadi aku banyak kali pergi so far laju gila lah sampai. Pasal diorang kena kerja kan. Diorang pun tahu lah. Macam orang ni dah masuk kepala, dah tahu lah. Dia pakai benda illegal lah. Aku tak tahu illegal. Aku tak nak komen. Aku tak tahu illegal sampai yang hari tu tangan tangkap baru tahu. Dah stop. Aku tak benda illegal tak suka lah. Dia kena check tau. Dia tak boleh cakap saya tak tahu tak boleh bawa singgam. Tak boleh. Saya tak tahu tak boleh bawa vape. Kena check. Tak boleh bawa apa? Tak, tapi chewing gum macam gitu. Tapi semua orang buat singgam bukan. Singgam kau. Time tu semua orang buat. Jadi aku tak tahu. Aku ingat macam okey lah. Pasal apa salahnya bawa
apa naik kereta pergi Malaysia kan. Time tu it's not illegal aku rasa. It's not just Tak, bukan, aku rasa still illegal. It's Tapi just orang tak bising. mungkin Pasal at that lah. time kita yang bawa kira kita ni is just taxi driver, kau faham tak? Ya ya ya. Sekarang kira yang Tapi when you say illegal, apa what is the, why is it illegal? insurans lah, mana cover yang tak ada cross lesen. border siap. Insurance dia Habis ada kalau accident tu kau tahu dorang ada lesen ke tak ada lesen, kita pun tak tahu. lesen kereta lah. Lesen kereta, yes. Kira kalau macam sekarang kau Grab app ni semua, kau mesti ada lesen untuk proof Ya apa. tu. Safety also lah. So macam aku cakap, bila PHV dah naik, itu yang orang dah bising. Bisa banyak orang buat PHV full time. Jadi kira kalau all this Malaysia masuk, kira macam in a way macam kacau rice bowl orang. Kacau rice bowl, So And causing jam also lah. Causing so- jams. Kalau kau tahu lalu dorang yang paling macam illegal, yang paling lambat nak chop pasport lah. And Siapa? yang ni tarik semua 10 orang kan nak chop pasport lambat. Then dorang lalu Dorang macam tak masuk bas ke? Tak ada. tak. Dorang kira kereta bukan coach Tapi dorang masalahnya kadang-kadang dorang potong tu yang aku rasa after a while orang pun bingit lah. Macam dia suka potong, dorang skill gila lah kira kan. Asal orang bingit macam dorang skill gila and causing the jam. So pada aku orang complain. The other one is taxi sana pun macam yang ada cross border service taxi yang illegal punya. Kau dah bayar Rugi lah, insurans kira dah all that rugi lah. lah, ya. Tapi last tak ada customer. Maybe ya kan. Correct. Because probably they paying more also lah. Oh ya to ya. use all this kira lesen kan untuk Yes. cross border semua. So Jadi more action. Kan aku terfikir dorang kalau aku tengok dorang confiscate banyak gila sih van. Macam mana apa dorang buat dengan van tu? So basically mana, dekat Singapore ke dekat Malaysia? Singapore lah. Malaysia pun ada Malaysia congkong juga. Tapi Singapore lagi Tapi banyak. aku tak Singapore tahu banyak lah gila Malaysia. tu. Singapore banyak. Tak tahu boleh buat Aku tahu some of the vehicle orang buat macam jadi practice untuk orang buat check ni semua ni. Ada vehicle orang buat. Probably. Kira kalau tapi kita the rest aku tak tahu lah. Ya maybe. Tapi itu semua baru sih. Alias kalau yang lama-lama Lama-lama yes, betul. banyak yang kena congkong verifier baru-baru kilat-kilat lagi Kilat-kilat sih. and they modified lagi. Betul. Semua kira handsome. Mungkin nak jual lah. Tapi mana boleh jual sembarang. Tang kau sembarang je kau. Mungkin. Mana boleh? Tak, tapi aku dengar Tak some rasa. of them decide not to even buy back. Macam orang tak salah boleh beli balik company tu, boleh beli balik van tu. At a certain price. Tapi at a certain price, sengaja dengan that price tu macam tak guna lah. Macam tak worth it lah. So orang buat bodoh je. Ada charge yang apa dia yang pinjam dia kena bayar. Kena bayar. Yang driver dia kena bayar. Mangkuk lah. Dia kena bayar tapi tak ada kereta. Tak ada kereta, habis Busy, tak ada job. siap. Tapi dia orang selalu cabut je lah. Macam dia orang ada kisah kan benda ni. Unless it's a criminal offence lah kan. Macam dia orang macam kalau panggil polis pun tak guna apa. Memang lah it's a civil issue lah. Tapi tengok company dia berapa degil lah. Kalau company kau degil Aku gila dengar habis something lah kena bayar panggil lawyer ke apa, panggil lawyer Small claim. untuk claim back the van. Bayar lawyer, bayar macam fine, bayar apa tu semua kan. Bayar tak worth it lah orang cakap. Oh okay tu benda. Dia cakap semua claim. Untuk Small claim tribunal. Buat kelakar dia ni. Ni besar aku lah. nak claim the driver kan. Tu pergi small claim semua ni. Sana Siapa nak claim? The company nak claim the driver yang bawa benda illegal Itu ni. Malaysia je. Malaysia? claim. Malaysia punya small claim lah. Aku tak rasa lah. This one is kira dia tak payah claim pun. Pasal dia tu drive, kira dia hire nama dia apa. ya. Kalau dia tak nak bayar. Kalau bukan under company pun, tu creator dia sendiri dia buat benda gini. Kita sendiri okey lah. Kira kau tanggung lah macam kau ambil kereta. Correct. Lepas tu satu apa tu lah. berkereta, kira bulan-bulan tetap jalan apa. Tu yang Zul cakap tapi Tapi macam tak ada insurans apa. Insurans tak ada cover benda ni. Bukan accident. Cross border untuk aku, kalau pendapat aku why is it good? Pertama insurans dan sebagainya. Kedua is untuk aku the primary concern is, jadi those yang doing illegal punya smuggling. Okay, kalau kau imagine Smuggling. Smuggling transportation. Illegal service lah. bukan dia orang bawa drugs. Okay. Jadi Okay. smuggle drugs kat dalam. Jadi kau imagine kau tak tahu apa, kau driver and kau tak ada insurans, tak ada lesen, kau kira buat illegal punya transportation. Ya. Kau bawa orang ni dia bawa drugs, dengan kita kau pun kena congkong ni. Kena confiscate because kau tak tahu, kau tak boleh cakap kau tak tahu. Oh betul, okay, smuggling. Yang kau tak boleh cakap I don't know them, I'm doing. Kau dah tahu benda tu salah, yang kau buat juga. So end up kau nak kiri tak Kau boleh, nak kanan tak boleh. lose lah. Kau kena go with the flow je. Betul. That's why this thing is good. Tapi kalau kau kena, kau buat apa? Kenapa? Kalau put kau in that situation, kau decide kau daripada Malaysia, kau decide tu buat ni benda. Kau ambil orang, sekali dia bawa masuk dada. Tu kira Nasib lah. Tapi kau lepas. Tak. Dia kira apa tau? Dia cakap kira kau kena, kau tengah buat benda salah. Betul. Dia bawa lagi tambah salah. Betul. Jadi kau nak plead apa? Kau tunjukkan WhatsApp kau.
Yang kau kena tahan dulu, tapi kau tunjuk kau punya message yang okay, ni aku jadi kira kau kau ni angkat tu illegal punya lah. Itu je lah. Illegal lagi better daripada dah. Yes. Bukan better dari illegal, kira no brainer. Kalau kena pun saman dia paling kuat. Ya lah, of course lah. Tapi kau pun duduk dalam sekejap lah. Pasal asin for the first berapa puluh jam kan, mesti 48 jam kan. Investigation. Tapi tu lah, pada aku yalah yang kau cakap insurance apa ni. Tapi sengaja satu benda je aku tak happy. Dia kena book at least minimum 12 hours in advance. Betul. Pasal sekarang ada apa dia panggil? 12 jam. 12 jam. Kira kan Untuk kau apa? macam let's say kau nak pergi besok pagi kan, tak boleh lah. Kau kena macam besok lepas pukul 12 baru pergi. Ya ke? Gitu. Kau ya ke? Kau yang hantar video tu kau ya ke dengan kita? 12 hours. Kau yang hantar tu video kau tak tengok aku yang Kau tak resourceful tengok, Aku yang resourceful Betul. Dia yang hantar, baru hantar, kita baru tengok. Tapi tak tengok. Korang baru tengok. Dengar ada orang baru tengok. Dia baru Aku dah hantar. tengok berjam-jam, Pun tak faham. berkali-kali. Aku tak sekali tahu. 12 jam baru nak kena tengok. So dia kena book 12 hours in advance. Meaning asal aku suka plan last minute macam Ke dia kena maksimum, kira macam bukan minimum tau. Kau tak maximum 70 berapa hours pasal kan? kau tak boleh close, kau tak boleh cancel within 1 hour. Nanti kau kena bayar full. Yes. Kau tahu tak? Tahu tak? sebelum tu dia cakap apa? Dia cakap 70 plus kau boleh book in advance berapa jam. Then kau boleh, tapi kau kena book 12 hours before. Betul. Kerja kau tak boleh last minute lah. Kalau boleh, asal kadang aku suka plan pergi Johor ni semua kadang last minute. Macam hari free lah, jom pergi Johor. Macam itu lah. Tapi the amount tu berapa kalau kau tengok dia punya pricing? Kalau daripada Singapore pergi Johor 100 plus lah, 105, 110. Tapi pasal satu way tau. Dah satu tiket. Tapi jangan tanya korang. So daripada Johor, orang Singapore driver tu dia sampai Johor, the moment dia drop dia tak boleh bawa apa lagi. Dia kena balik kosong-kosong. Balik kosong-kosong lah. Boleh lah. Asal? Dia boleh shopping lah. Dia boleh shopping lah. Atau dia boleh beli burger Ramli lah. Confirm boleh ke? Boleh. Aku tak baca pun yang the person yang buat video tu tak bilang. Tak, as long taxi for taxi tu, as long dia tak ambil orang kat sana. Dia tak boleh ambil orang kat sana. Tapi kalau dia jalan-jalan boleh lah. Sendiri boleh lah. Kalau contoh orang ada kereta rosak ke apa kat tepi, orang tu minta tumpang tak boleh juga. Tak boleh. Tak boleh tolong pun tak boleh ada orang. Tak boleh. Wah, susah juga gitu Sampai that level je. Dia Bukan orang kena balik add kosong lah. Balik kena kosong. Setakat kau boleh shopping dengan beli burger Ramli je. Either these Tapi two kalau option. custom check tadi kau datang kosong, asal balik ada barang? Shopping lah. Boleh, tapi tak tulis sebab dalam tu dia bilang tak tulis yang boleh beli shopping pun tak bilang. Tak, itu kereta biasa lah. Macam kereta biasa boleh pergi shopping sendiri. Tak, aku gurau je. Aku betul. Tak, aku tengok macam asal Dia tak masuk-masuk macam tak masuk otak dia lagi kan. IQ dia rabak lah. Rabat. Jangan ketarakan lah. Jangan ikutkan. Itulah. Jadi boleh isi minyak. Bagus dia one thing boleh isi minyak dapat duit. Jadi tak boleh isi minyak. Pun tak boleh. Dia check meter pun kau balik kena kosong-kosong. One thing pun kira nak masuk, kau kena 3/4. Habis kau untuk driver kau kena 3/4. Lepas tu kau kena tempoh jam. Kalau hari merepek kau kena 3 jam kau nganga kat sana. Aku rasa kalau untuk taxi aku tengok selalu potong kanan. Selalunya aku potong kanan kena tahanan polis dia. Lagi. Tak. Aku rasa orang macam step ni lah. Macam Kasih Chan ke mana ada. Tak tahu lah. Aku tengok semua taxi potong itu. Diorang ikut cara. Okay, aku tahu lah. Nanti kau tengok. Besok kita try lah. Okay, kita buat live lah. Kita buat live. Book sekarang. Tapi kira kalau contoh orang-orang yang dah book tu, okay, dia dalam perjalanan tu, sekali the person tertinggal pasport ke whatever the fare is big, besar apa amount tu. Then eventually nak kena detour balik. Untung lah driver Asal untung. Yelah dia contoh dia ambil daripada Fixed price lah. Yelah fixed price lah. Dia untung dia drop balik je. Tak payah nak continue the journey. Faham tak? So this is common. Kadang-kadang ada orang dah masuk, dah sampai border, tertinggal pasport lah. Pasport dah mati lah. Example tak check lah. Tak check. Letak ni patah balik. Pasal tak boleh masuk. Kira tak boleh masuk. U-turn lah kira kan masuk. Kena U-turn balik lah. Tak boleh masuk. Kira tak ada pasport, salah siapa? Salah passenger lah. Jadi kira passenger kena siap lah. Jadi kadang passenger cakap, aku terlupa pasport, tapi aku dah bayar kau apa. Tapi dia tetap nak kena fulfill the trip one way. Kalau terlupa pasport kau dia cakap, yalah aku nak kena fulfill apa. Sekarang kau tak fulfill aku punya trip, macam mana? Pasport aku is needed to fulfill the trip. So kalau gitu macam mana? Jadi dia ni kira dah leceh tau. Dah masuk law sikit tau. Dah kena baca terms and condition dia dah leceh. Kalau kena cash job aku tak nak bayar. Jadi argument pula Aku rasa ada ke cash job ni? Aku tak tahu Tapi kalau macam sana dia tak buat cash?
Lagi Malaysia punya polis pula tak kuasa ni. Dah busy. Nak pergi report pun dah leceh. Aku rasa kalau driver tu kena hari tu, aku rasa balik tu dia resign sah. dah kena patah balik. Kosong Pergi gila. sana cash tak kasih. Tapi kau rasa diorang aktif tak kalau macam tengah school holiday ke apa? Pasal school holiday kan boleh 6 jam kan. Betul juga. Kau tak boleh cabut apa? Kau dah stuck pun stuck lah. Nak kencing je macam mana? Jadi kalau kau $1 Tak dapat berbaloi untuk 6 sih. tak berbaloi gila. Tak, sah. aku suggest, since macam driver mungkin driver Grab kalau dengar ni, kalau korang nak pergi the best, kalau nak confirm sekolah dia banyak yang masuk apa, Confirm. bawa mic ke apa dengan barang-barang podcast, buat podcast 6 jam boleh buat 3-4 episod dia dalam kereta. Boleh edit Betul sekali Boleh sah. edit sekali. Tak waste time. Dah Idea edit hari 4 episod, sebulan 30 hari apa sekolah dia. Ataupun dia boleh buat ni lah. Dia since kalau macam gitu, dia buat TikTok dia sendiri. Dia tapi pas, kalau school holiday diorang rasa harga naik tak? of course lah. Kalau demand. Oh dia ada, tak maksud dia memang Dia ikut demand. Dia ikut demand Dia ikut demand dan supply sama juga. Oh aku ingat macam fixed price. Kita tak tahu, kita tak tahu. Sekarang masih ada pilot dia panggil. Lah mesti ada banyak masalah Mesti banyak masalah. Mesti banyak. Dia macam belum lagi finalize lah. Something new kan. Pilot ke? Pilot phase lah. Okay. Pilot phase lah masih. Oh, okay Kalau lah. Berita Harian buat untuk apa namanya? Pergi naik ni kan. Naik pergi Johor. Tapi kita pergi ni lah. Kita pergi kita jadi Grab driver. Boleh tak? Kau ada Grab Boleh. account tak? Boleh. Kita jadi Grab driver, kita experience. Tapi tak boleh. Kita kena register as pasal dia tak semua Grab tak semua driver Grab boleh. boleh. Aku rasa siapa yang apply orang choose. Aku tak tahu. Oh, Certain pasal yang tadi video yang aku kasih korang tu, dia naik tak salah taxi kan. taxi. Taxi, Oh, must be taxi, taxi, must be taxi Aku, lah. aku rasa as of now is taxi lah. Aku rasa taxi. Kan, bukan PHV. Kita ambil TDV lah. Sekarang Mampus. effort lah, kena effort lah. Kita kasi update dalam 4 bulan lah. Dah pass TDVL lah. Baru book taxi just for that one session tau. 1 hari je bawa Johor, balik dah taxi lagi. Kita ambil sama timing. Contoh korang punya job pukul 10, kita ambil pukul 10 punya pergi sama-sama. Kat Johor kita buat video. Tapi tak ambil live. Tengah dalam tu kita buat live. Apa letak handphone. TikTok live. Customer, 3 kotak different kereta Kena apa? ban. TikTok tak kasih. Asal? Driving dangerous. Ya ke? Tak, kita tak pegang apa. Tak boleh. TikTok tak boleh moving. Dia tak boleh pegang apa? Dia tak boleh while driving. Boleh nampak apa. Dia tak pegang. Oh, tapi tak boleh. Diorang very, aku tahu diorang punya level of scanning is very high. Diorang TikTok memang ni lah dia Strict, very punya. strict. Dalam kereta boleh. Safety. Dalam kereta je tak goyang boleh lah. Dalam apa? Dalam kereta tapi tak goyang boleh lah. Tu aku tak sure. Aku tahu diorang cakap dalam kereta tak boleh. Sekarang maybe diorang improvise. Aku tak tahu. That time bila aku buat TikTok tak boleh ada asap rokok, tak boleh. Oh. Tu dah level lah. Budak-budak nampak budak-budak pun dia diorang boleh ban. Tapi kalau Bomo buat ni, Bomo buat Ada live. asap-asap. Masa kau tak nampak apa Bomo? Oh. Yes. Unless diorang pakai yang asapless lah. Oh ada Ada baru ni. Smokeless. Macam smokeless grill gitu lah. Sama lah. Dia macam sate lah betul. Smokeless grill kan. Yang grill yang smokeless tu. Betul. Kalau tak pun pakai Idea. smoke machine lah. Smoke machine dah busy. Ada smoke apa? Tak. Oh betul juga. Kau cakap tak nak smoke. Smokeless machine lah. Tapi kalau Bomo tak ada smoke tak best Macam tak terserap sangat. Betul Macam kau macam merah-merah tapi muka clear gila. Macam tak ada smoke. Betul. Lagi Macam tak ada that feel tau. 3D dia tak ada. Kita tak ada macam magic dia tak keluar. Terus sepi punya. Aku tak cakap lah. Yang cakap ni dua. Oh. Aku tak evolve. Tak lah aku cakap kalau tak ada smoke aku tak cakap apa. Tahu Terus takut. tapis. Tahu takut. Cakap tak ada smoke ke apa. Kan tak boleh buat live. Tu je lah. Tapi it's convenient lah. Cross border taxi untuk aku is very convenient. Especially banyak Malaysian yang kerja dekat Singapura. Bukan saja Singapura yang saya pakai. Tak, kalau orang pakai mahal saja. Satu seorang. Tak lah kalau Kena share. share 4 orang $100 25. Kalau semua nak balik lincah. Talking about mahal, kena faham tak semua Malaysian yang kerja sini yang kerja biasa, ada yang high ranking and ada yang datang sini just for business trip tapi Betul. tak bawa kereta. Aku tahu pasal So, ada this very convenient. principal pun Malaysian juga. Siapa? Ada Malaysia, aku kenal principal sekolah, tak boleh cakap sekolah mana lah. Tapi dia pun Malaysian juga. Correct. So it's very convenient for them to batal balik. Tapi bukan selalu pada orang pergi macam gitu. Ya. Dia orang macam holiday selalu balik lah. Betul, holiday balik. So for them is fast in fast out. Okay. So it's very convenient lah. Dia boleh naik 4 orang kan, macam biasa normal Grab kan. Alah macam-macam nak pergi pasar apa. Tetap worth it lah. Pada aku worth it lah. Pasal sana kadang-kadang ikan ke daging ke daging tak boleh lah. Tak boleh. Daging is tak boleh masuk. Oh yes. Daging frozen boleh lah. Frozen tak boleh. Tak boleh. Dia daging Food tak boleh. seafood lah. Beli seafood ke. Seafood boleh ke?
Aku tak tahu Tak boleh lah. Maksud tak boleh? Tak boleh kan? Daging Seafood tak boleh, boleh. daging tak boleh. Seafood tak boleh. Boleh. Meat. Aku meat pun tak Macam boleh. kalau nugget semua boleh. Kalau nugget aku tahu boleh. Tapi Frozen lah. macam fresh beef. Di pasar pun macam kita tak lamb, boleh lah. tak boleh. Fresh punya. Tapi seafood boleh. Seafood boleh. Tapi kalau orang pancing patut balik bawa ni boleh lah. So memang boleh. Jadi seafood pun macam kalau kau beli pada aku macam ikan kan. Kadang sana is much cheaper. Betul. Kalau cakap $25 satu orang $25 kan. Kalau 4 orang lah makcik worth it lah pada aku macam kau punya discount. Kau bukan beli tu, kau pergi pasar-pasar orang semua beli barang-barang. Betul. You can save a lot tau actually. Especially 25 satu way tau. Patah balik. Oh iya. Tapi patah balik aku rasa tak mahal sangat lah. RM ke? Kalau Kalau aku pergi naik kereta api, balik baru naik. naik Grab lah. Grab. Dia punya ni lah page, ni cross border. Pasal kalau kau book siang kereta api, actually not quite simple juga kereta api dia. Senang je. Aku dengar macam Laju lah. lincah. Pasal kau cop duduk kat Singapore apa? Cuma the thing about kalau diorang ambil kau dari point A, okay, tapi nak travel apa, pergi ke Woodlands, need to walk in macam yang cross border tu dia ambil dia kau terus dari, sampai sana lah. contoh kau pergi estate tu semua tinggal sama estate dengan kau, jumpa kat satu point terus direct dekat Lakin lah, example kau nak pergi pasar Boleh ni je macam kalau rasa kau tinggal Tampines, kau naik Grab pergi Woodland, lepas tu tukar naik kereta api. lepas tu daripada Cheaper lah, never cheaper lah. Macam let's say $30 lah, let's say $30 Grab. Seorang baru $40 $40 mahal sikit lah. Tengah peak hour $40, seorang $10 je apa. kereta api berapa dolar? Kereta api $5. Dah $20. Dah 15. Kau macam kira ni $20. Aku tambah 10 orang? aku naik Grab. Tak, seorang $15 lah kira kan. Tapi Kereta kalau api kau nak $5. tak, total kira Tak, $40 plus 15. $10 taxi, $10 Grab, $5 kereta api. per person. berapa persen kira? Kita taruh total fare $60. Kalau tu kan kita nampak yang fare yang diorang charge was 100 apa? 100 plus lah. 110 110 lah. I see. 110 $60. Lepas tu daripada Malaysia murah sikit lah. Daripada kereta api nak pergi ke Pasar Laki mungkin RM20. So it's around maybe Tak lah, aku rasa RM7 je, RM8 je. Oh murah. Murah, pada sana murah. Okay. Still cheaper than Pada aku cheaper lah, tapi lah cheaper sengaja leceh. Tapi leceh, dah time turun. Tapi kalau kau consuming yang balkon lu empty okey lah. betul. pada aku time consuming lah. Kalau kau nak lincah kau book straight je lah masuk. Betul. Kau save $40 tapi kau spend time travelling. Lebih lah. Ya kan kalau let's say kau turun itu naik, kau turun yang naik. kau pasal 2020 pun agak $20 pun kan. Setakat tambah lagi $5 nothing lah Betul. Tapi kena 4 lah. Kalau seorang tak boleh, kalau 3 ke Rugi 2 lah. orang tak worth it lah. Betul. Malaysia ke bawah 4 tu jangan semua. Ada kadang-kadang ada orang masuk shopping tak agak-agak. Yes. Dia seorang shopping penuh je. Aku pernah, mak aku juga. Kereta aku dulu yang belakang dia macam 7 seater. Belakang dia sampai atas ya. Oh, Mak aku sama. Kalau beli mak aku kalau beli minyak Mana boleh? 678 dulu. Mana boleh? mana boleh? Dulu belum lagi all this ruling lagi. Tak, Mana? sama, tak pernah. boleh. Daripada dulu tak boleh. Tak boleh. Mana nak bayar saman? Jangan ketuk. Minyak kapak. Minyak masak je. Okay, mati-mati lah. Bodoh. Cakap fierce lah. Dia masak. Tapi tu lah. Pendengar-pendengar Malaysia kita. Dulu belum ada this ruling ah. So Mana ada? Dari dulu Dah ada. like you were talking about like 15-16 years ago tau. Ada, dah lama ada. dah. Tapi kadang diorang cakap kalau kau bawa satu untuk consumption sendiri boleh lah. Satu Yalah, dua. betul. Jadi kalau Orang satu gitu lah. Diorang kira Kau gitu. bawa 6-7 apa tadi kau cakap? 6-7? Seorang dua? 6-7. Kau cakap tadi? Pasal mak aku, abang aku, kita pergi macam family kan. So dua mak aku pandai bapak kau pandai. pandai nak ni. Kau Tetap salah. Tetap salah. Tetap salah. Dia Nama bawa dia satu. Ritz. Tak, 6-7 kira satu hari satu. Nama dia Ritz. Satu hari satu. Besok Tak ada. besok Tetap baru- salah. Tetap salah ke? Tak Tapi salah. kalau kau buat gitu kan tak worth it. Hari-hari masuk Johor. Ambil minyak. Minyak tak worth it. Balik Singapore. Tapi tu lah macam-macam. Beli barang dapur, beli Maggi betul lah, lah. beli. Tinggi-tinggi lah seperti ni. Oh banyak sih aku cakap. Bagus dia apa Aku, tau? Singapore Kadang-kadang- dah tak ada barang lagi aku bilang. Kadang-kadang kau tengok apa ni bila dorang IC nak check kan, dorang tengok macam penuh sangat kan, dorang cakap tak apa tu, jangan. Macam penuh sangat nak buka ni, takut jatuh kan. Betul. Tak, kadang tu okay. One thing about the check-in kadang bila dia tengok macam makcik ada kan, diorang macam okay lah. They close one eye. Dia jangan Siapa satu cakap? je. Yang aku belajar ni, I can be wrong. Jangan pandai lah. Jangan sombong. Betul. Ada yang ada muka step. Jadi immigration tu pun baik. Diorang pandai. Diorang kerja dia kita kenal. Diorang kat panel bawah Matahari. exhaust ni Exhaust, berasap. Jadi diorang panas terbingit. Jadi bila kita step dengan diorang, lagi diorang kacau. Ya betul. Kadang-kadang aku masuk Malaysia those days Bila aku masuk Malaysia, bila diorang cek belakang, kita salam tuan ke salam cikgu.
This kind of kita respect dorang. Nanti dorang kan Tak nak budi tu kan respect. have to pasal dorang baik. Actually Dorang baik. Malaysian police semua dorang very nice. Malaysian Police kan masuk Singapore. Malaysian boleh Police Malaysia. mana ada Malaysian check? Tak Kau masuk Singapore aku Singapore check. Ada Malaysian police ada check. Kau masuk daripada kau masuk Singapore Malaysia check. Kau keluar balik Singapore check. Daripada Singapore pergi Malaysia dia randomly akan check. Singapore pergi Malaysia lah. Pasal kau tak masuk, yelah, kau tak Malaysia. masuk yang green lane. Kadang-kadang penuh, kadang tutup. Dia tengok kadang tutup. Tak pernah saya tutup. Those days bila aku actively masuk Malaysia, Those days. one week 3-4 kali. And dorang ada randomly, aku tak tahu ada check apa Tahu memang orang ada check. Kalau dorang nak kasih kau 100% check pun boleh. Boleh, dorang randomly akan check. Pasal dia like off topic. Pasal kita tengah berbual masuk Singapore tu berbual gitu tu. Kau faham tak? Confused lah. Tapi so far tak pernah kena check lah confused Malaysia tau. punya. Kalau yang balik tu tak check lah. Balik tu tak kuasa kadang. Aku tak komen. Tapi- Bukan tak kuasa, dia macam tak perlu check. Tak apa. Jangan kita tengok tolong, aku. kita Asal tolong. kau tengok aku. Dia tu Asal kau tadi tengok skrip aku. kau yang kasih skrip. Lu relax lah Mat. Pasal barang dari Malaysia. Nama dia Rich. Kalau orang check pun Nama dia kasih skrip. tak, kalau dorang yang check daripada Malaysia masuk Singapore, means dorang tak trust dorang yang sistem sendiri apa. Yalah betul. Jadi dorang lepasan Singapore sama juga. Singapore tak check masuk apa. Betul. Minyak je lah ada check. Betul. Fuel check je. Tu yang dia punya, to me is convenient lah untuk tapi tak kira. Aku nak side track sikit mak aku dulu. Aku ingat abang ni aku tak ada. Abang aku pergi Giant dengan mak aku. Jadi kat Giant tu nanti dah habis beli shopping, nanti receipt dia kau pergi kat counter tu boleh claim barang tu. Okay, yeah. Kata nanti dah stamp ke dah Macam something give lah. Give lah. Jadi mak aku pergi ikut lah. Abang aku pun ikut, tak check. Kali mak aku bilang ada nak kasih receipt. Kali orang tu kasih balik. Dah stamp kasih balik. Kat mana barang free tu? Ada ke? Tak ada, dia bilang. Ada, check betul-betul. Cek. Tak ada. Ada, cek, tak ada. Rupanya kata apa free tu. Abang aku pergi baca. Dalam susu tu dia beli tu, dia tulis free fat. Bodoh lah. Aku yang kan free, barang free. Free fat. Fat free lah kira. Kecoh saya. Abang aku dah ketawa sih. Mampus. Dia mak aku bang, kira sekolah tak sekolah punya lah. Aku tak pergi sekolah. Jadi dia tak tahu. Tu benda fat Dia free kasih tu. je lah. Dia tak tahu tak check betul. Dia nampak kotak susu tu dia kan ada benda free dia beli. Dia punya free tu fat. Jadi fat free lah, bukan free barang. Jadi abang aku cakap kelakar juga abang aku ni. Itulah, tapi unik Giant Malaysia. Kau kena pergi luar, dia boleh claim barang. Singapore ada? Singapore ada ke? Singapore ada? Dia tak lagi Giant. Dia lain. Dia Cold Storage. Tak, tapi akhirnya dia Giant pun dia dapat free stuff pun dia tak collect. Dia memang Singapore pun ada? Ada, Singapore ada ada. lah. Sampai sekarang? Kat luar Giant Tampines. Luar Giant Tampines tu apa yang boleh collect tu barang-barang? Dia je kira service counter dia. Ya. Aku tak tahu ke? Kau dah bayar, kau jalan. Macam-macam aku dapat. Sebelum kau sampai dengan Sheng Siong ada? Tak, Sheng Siong ada? Sheng Siong. Kadang ada. Yes. Counter dia kasih apa? Yes. Alah. Tu on the spot lah. Tapi yang Giant ni dia kena bawa receipt keluar. Tahu. So bila let's say kau, dia dulu ada macam kalau kau spend certain amount atau kau apa, macam let's say hari raya diorang ada specialnya, atau macam kalau let's say kau beli barang macam satu produk dia memang kasih free tapi kena collect kat customer service. Kat depan. Tapi nowadays dia tukar model sikit. Ada macam kau collect kat tempat diorangnya apa, exhibition dia ke, atau macam Booth. dia punya booth dia ke. Tapi kalau yang diorang biarkan kat situ, kau kena check. Kadang-kadang kau macam beli barang ni, you can collect your free Tupperware ke apa kan. Kadang-kadang dah put together pun dengan barang-barang tu. Okay. Dulu is separate. Tak tahu. Aku pernah baru recently aku collect juga daripada Giant ni saya. Collect apa? Tu apa nama dia? Lock and Lock. Tak apa. Tiga-tiga tu lock and nampak kan? Lock and Lock. Tak nampak. Tak apa hati. Kali biru. Kau bawa pergi studio benda tu semua Buat studio. Pasal tak untuk korang lah. Aku collect. Yes. Baik lah jiwa. Seorang satu ni. Salah satu. Nanti balik ambil Ingat Mana sah? Yang kat kat atas atas tu. Yes. Yang ada cheese Cheese. Cheese. tu ada nama tu. Cheese pun cheese lah. Dengan ada minyak masak. Okay, korang apa pengalaman korang pergi Johor? Pergi girik tak? Okay, kalau korang ada Berbual aku tu. kalau korang ada pengalaman pergi Johor, pergi lipat-lipat yang kirakan ada kenangan manis ke, kenangan apa ke, kena scam ke, apa ke, boleh ceritakan lah. Pasal aku tahu aku baca online ada yang kena ada influencer pun pernah kena, ada barang illegal. Kenapa? Ada drug lah dalam kereta dia yang bawa panca. Bawa panca. Pak Wanca. Bawa panca lain. Bawa panca Wak panca duduk bunyi lain macam ni. Wak panca.
Awak panca. Awak baca. Aku sengaja aku sengaja buat kakak. Aku sengaja buat kakak. Tahu. Boleh nampak. Tak sensor dia ni bodoh lah. Apa aku cakap? Buat panca. Awak panca. Pak Wanca. Dia buat wanca terus kena. Tengoklah kat YouTube ke apa? Facebook ke Instagram ke atau ni. Jadi kalau ada experience gitu-gitu nak share dengan kita, boleh share dengan kita juga. Jadi kita bertahulah apa experience. And kalau pernah naik taksi tu, boleh share dengan kita juga. Pasal taksi tu kita tak pernah naik. Maybe we should satu kali. Okay. For the fun of it dah. Kita 3. Bila? Besok lah. Okay. Kau book sekarang lah 12 jam in advance apa? Boleh. Besok. Kita overnight. Sekarang 3 pagi, 3 petang lah. Pergi pagi pergi brisk walk dulu lah. Kalau tak ada pergi brisk walk, jangan nak pergi JB lah. Okay. Boleh. Kita pergi besok. Jom kita pergi besok. Okay, dan jangan lupa like, comment, share kita punya podcast di Spotify dan YouTube. Dan juga like kita punya Instagram, TikTok, Facebook kalau ada lah. Dah ada belum? Dah ada kan? Kalau ada. Kalau ada. Kalau belum ada, nanti kita buat shorts lah. Shorts macam kakak-kakak kita buat shorts. Jadi jangan lupa like, comment, share lah kalau ada, kalau nampak. InsyaAllah lah kalau ada time. Busy lah. Bila shorts kita keluar? Besok. Jun Before June. Lepas February, before June. Before June. Okay, ada lagi sebulan lah guys. Dia tak cakap tahun. Jun bila? Standby lah guys. Standby lah. Kalau tak next year lah. Jun Mahmud. Mahmud Jun. Okay. Ada apa lagi nak cakap? Tak ada. Tak. Kita je. Jadi you all leave a comment. Okay, pendapat korang tentang cross border taxi. Kita nak tahu apa komen korang, apa pendapat korang tentang cross border taxi lah. Kau repeat aku cakap apa tadi? Tak, kau cakap pasal ni. Kau cakap pasal Sama. Dah, dia ada cakap. Sama. Oh, lupa lah. Tak perasan lah. Okay. Sabar. Dah, cakap. Tak pay attention Dialog tu dia dah trademark. Gini, penat lah berbual. Penat. Okay. Dah gitu, selamat malam. Yeah. Korang tak pay attention Dia Bro code. Cik apa lagi Zulan Sadu, let's go. Talk about the world Tukar lagu lah. This is the place. Welcome to the show. Welcome to the show. Bye. Wah.